हाँ, हाँ। Vậy người ta không sao bắt đi tiền mà họ phải cần lên đua ngược về mẹ là được rồi. Kita berada di Taksin As-Saleh. Dia membadak ni molek. Dia bertali dia, tangguh dia nak naik dia. Kena mati. Dia kena main kulat. Bagi tanda bagi reti apa dia. Dia kata taksi yang 3. Mana ya? Tapi dia ibarat sayansi yang mudah. Molek ibarat Kismus Saleh. Karena wadah tiba makna itu kismu bukan taksi. Karena taksi ni dalam kedah dalam makulah pelul pae. Takdei sebagai tagis mana saya. No ya. Takdei tu kita orang buat ujalu. Lain daripada takadum. Takadum bukan pelul pae. Ada pokismu tu sebagai hasil daripada muta'alak bagi kosing, bagi fikir semua. Tapi dia yang ibadah ni kalau kita iktiraf dia kata enak. Dia kata murabbi wal murabbi min masdar wa iradati ismil maf'ul yaitu muqassam yang 3. Dia jawab boleh. Kata dia tengok yang qasimul wada' terbagi wada' tiba makna maudulah. Tiba makna wa alat istidad. Dia Allah istidad. Allah istidad ni dua. Satu lapakul. Supaya wadah tu
Kula. Bagi lapar ni. Akan tiap-tiap. Atau wadah tu. Bak tu setengah. Ni. Dia kata nanti dia misah. Lagi nak buat. Tiba makna maudu'lah. Dia makna dia panggil maudu'lah. Lapar dia panggil maudu'upih. Dia kedah dia. Maudu'upih. Dia mana lapar mana? Tiba dua. Tiba maudu'ilah mana dan tiba Allah istidak. Allah istidak, yakni ada istidak, ilmu dengan lapar kulit, ilmu lapar ba'du, dia nanti misal. Di sisi ulama wadah ia mutakhirin terbagi kepada 3 bagi. Lain daripada ulama mutakaddimin, dia bagi 2. Kita bagi pada 3 bagian tu. Mana? 1 dinamo wad'u khasin li khasin. Apa makna wad'u khasin? Yani lafaz khas, makna khas. Dia yang kedua, wadu'an dan mana'an. Yani melazah ke lapaan. Dia lapaan tengok melazah dia. Melazah ke batin. Mana'an. Yang ketiga, wadu'an li khas. Itu tengok dia dulu. Ada pun ulama mutakaddimin daripada ulama wadah, dia bagi dengan ini iktibar. Iktibar mana? Iktibar makna maudu'lah dan iktibar Allah isdaq. Dia bagi 2 bakal. Bukan 3. 3 tak ada. Wa umma haluan ni 2 bagi pertama. Mana bagi pertama? Wad'u khas li khas. Wad'an li an. Ada wad'an li khas? Tak ada. Ni you know ya. Kita tengok lepas tu kita baca tali kita tengok dulu. Wad'ul khas li khas ni nak tarikh dia lagu ada. Tarikh wad'ul khas li khas ni an yulahida bosa melazah la'ya. Kita baca buku jadi zahir tu. Melazah ya. Ia wadah. Kalau Allah salah ke Allah. Wadah ni. Kalau Malaysia pun Malaysia. Melazah. Kalau Malaysia kita. Dia melazah dengan apa? Melazah dengan akal. Itu melazah dengan mata. Nanti jaga orang. Melazah lah ya. Melazah lah ya wadah. IP wadil khas. Jemaah kan? Jemaah dia tengok mana maudulah. Dia tengok hati mana maudulah tu baru dia ada apa. Misalnya kita tengok hati anak ada. Kita nak waduk. Anak ada ni kita nak hati anak ada. Tengok ada. Melazah hati lah anak ada.
Kemudian kita dibantu dengan lapan insan. Itu. Karena insan tu mana dia anak ada. Ulama tu. Tapi melada makna mula min haisu khususihi. Daripada jihad tentunya jihad tentu maudu'ilah. Ini betul. Maudilah. Maudilah tu kalau pakai kita tu pakai. Kalau main telah tu hemah awit tu ngai sawa'un kana sama ada maudu'illah atau maujudan ada fi kharjil ayat. Kalau kita nak berhenti ke benar ni benar ni dalam kali kita dalam kali mengetahuan benar ni kita nak suruh dia ada dua kaum. Kita nak suruh kaum pertama benar ni tak ada cara Allah, tak ada cara baru mesti pakai benda wujud di kharjil ayat atau boleh tengok. Kalau benda baru benda wujudnya makhluk hayati. Dia tengok mata. Yang kedua benda mawujud fi kharjil ayat azhar. Atau dia tengok mata talek. Tapi sungguh pada waktu fikir kan waktu tak jaga. Itu panggil ihwal. Dia mengenai tibari. Tibari benda ada waktu fikir. Oh ni tak jadi. Kalau benda baru. Kalau tak beri mahu tak jadi. Ada pun kalau umur ini ihwal tak jadi awal. Kan tak ada. Lepas tu tiga lah. Ada hasil lagi benda tak ada. Tu, nak tu. Maka benda tak ada ni. Tasifat ni berbalas surah Makullah tu. Tasifat Makullah, ham na bagus. Kau thay kerja bro. Dia jangan. Zaksa sifat sembilan. Jahat, tidak. Dalam sembilan sifat. Sifat baru ni. Dia ahli sunnah wal jamaah. Hotel buahnya dua orang. Kadang dua tu yang ada. Ada ujian. Mana dua? Iaitu makulatul tih. Aina. Lepas tu, sembilan jabut dua. Dengan apa? Dengan tujuh. Tujuh tu nama tibari. Ni dia tak main ni. Makna ni. Mungkin makna ni. Kalau kita kira makna ni. Kalau nasbah. Mekulah. Makna zaksa. Lepas tu sifat nilai. Duk cleaning dulu. Benda baru.
Tapi ada kala makna maju dia kata pada kharjil di kana kharji ni kharjil ayat. Dia ada tiga. Dan hak lagi apa kharijil azhar di luar fikir. Dan hak lagi fil azhar waktu fikir. Belahana dia misah hak supaya apa Yasir bernama dia ni. Syekh Yasin melazah kata tu. Itu Syekh Yasin. Lapa Pokhos. Lapa Yasin. Mana Pokhos? Zat bagi Yasin. Yang itu Syekh Yasin. Mekah tu. Supaya kita ni. Dia suku Toha. Itu Toha ni siapa? Dia itu lapa, dia tutup lapa Toha, dia diwadak bagi Nabi kita. Nama Nabi kita Toha. Maka Yasin. Dia Toha ni orang panggil wad'ul khas di khas. Atau muqaddaran wujuduhu. Nah, ni atas pada mau kira apa? Ha ni tak ada, tapi dia terkedik ada. Kita terkedik ada pada kharij. Benar ada. Orang kan ni dalam hati dia panggil muqaddar wujud. Dia panggil wujud bil kuwah. Dia dua wujud ni. Wujud bil kuwah. Dia wujud bil fi'li. Kita nak misal apa? Wujud kuwah. Supaya orang tulis dia dalam sejak. Jadi ngah ada perbahatannya. Tapi dia mungkin dengar ada. Kali nanti mungkin dengar. Itu pakai dengar bil kuwah. Bukan dengar bil fi'li. Ni. Benar yang terkedi ada pada kharij. Kadang tak ada. Kita nak suruh. Benar yang terkedi ada. Benar yang terkedi ada. Dua bahasa. Kalau benar terkedi ada tu benar mungkin, boleh ada. Kalau benar dia terkedi ada, kalau tu tak mustahil. Kita tergede. Kalau Tuhan tak ada mak, kita tengok ulama Naftali tu. Mustahil. Mungkin boleh. Dia nak misal ke? Misal Allah. Allah ni dikata Allah ni nama orang. Nama orang kita panggil Allah. Nisa pada Allah pada nama orang allazi yad'u yang wada akan dia akan lafaz Allah supaya melahana misal alam ini alam mana alam ini supaya Abdullah supaya Osman kalian mana akan dia akan lepak dia. Oh dia ada orang. Kalau aku dapat anak ada lagi. Aku nak nama Muhammad.
Bagi mereka yang lagi beranak baginya. Satu sudah ditaming. Satu dia taming benda yang maudu'illah khas-khas ni. Emo taming dia muncul pada kali. Emo muka dalam wujud. Dua masalahnya. Emo kana ta'yinu zihniyat. Adalah ta'yin dihid. La kharijan, dia tidak ta'yin kharij. Kalau kita nak suruh gitu. Dihid, dia panggil mana dihid? Mari nak misal lagi. Ta'yin mana dihid? Dan tidak ta'yin mana kharij. Kita nak misal kan ni. Supaya semaya nak misal. Semaya ni ulama waya mana zihir semaya. Ni ada. Aqwalu wa af'alu muqtadatu bit takbir wa muqtadatu bit taslim. Kita tak mana tu di hati kita. Tu mana hak kita. Maka kita menamakan mana ada hati kita apa tu dipenamakan semaya. Nama hak tu. Bukan kita bernama semaya umar di luar ni. Mana kharij dia panggil masodat. Mana zihin dia panggil makhluk. Apa yang dia kata? Mazhabak masadan khasun min makna zihir. Ya khas pada mana dia. Atau kata juz'iyum ia tu mana zihir. Mana haulana tengok. Maya kata. Kalau kita nak ayat mana zihir maya. Lapas maya. Mana zihir lapas maya? Ulama tarikh aqwalu wa af'alu muqtadatu bit taslim wa muqtadatu bit muqtadatu bit takbir muqtadatu bit wa muqtadatu bit taslim bisyaratil makhsusah. Kita makna tu kita tak hati. Kita bernama dengan solat. Apa solat? Bukan kita bernama mana kharij ni, mana kan mana kharij ni. Semaya umar semaya zaid ni. Mana kharij? Kita nak sampai tu makna zihir ni kita boleh buat muqtada. Ana muqtada ulama kita baik ibadul masadah wal masadah khas. Oba baik ibadul mafhum nanti tengok. Oba anti bangau mafhum. Bagi kita kata ni. Siapa? Apa kita? Aqwal. Semaya zaid. Aqwalum wa af'alum. Sah. Lain daripada kita. Apa yang kita? Semaya itu ialah buat ditalih buat korban. Kan khom. Kerana semaya umar pada. Kita kata. Semaya umar, aku andung apa? Siap. Semaya baka, aku andung apa? Maka semaya umar baka itu hukman khariji. Hak reti di hati itu hak mafhum. Itu dia panggil makna zihir. Dia misalnya ta'yin makna zihniyat.
Sampai itu dalam itu dia panggil makna zihin dia panggil. Makna zihin dia panggil makna mahiyah zihin. Dia panggil mafhum. Mana dia? Dia panggil apa? Dia panggil makna kalamiah. Kalau kita pakai kalah ni. Okay, kita tengok benda. Tengok dia. Nak misal lah nak hak tayi mana zahir. Tak tidak tayi mana kharij. Dia kata suti Allah jitis. Ini kita nak. Kalau kita buat soal. Allah jenis. Dia ada saksi. Pada barang Allah jenis. Allah jenis. Dalam barang sesuatu barang. Kan nakilah. Allah jenis. Marifah. Sebuah nakilah. Sebuah pada apa? Pada umum. Bah nak jadi khah kan? Maka farak antara Allah jenis dengan akhirah pada dia. Allah jenis dia tayyib. Bersama. Lain pada kita, kita tayyib. Itu dia panggil Allah ini. Kalau dia misal Allah ini. Sebuah apa? Dia misal Allah api itu. Ini kita bagi jenis. Karena mirah. Kita tayyib. Mana kita tayyib tu? Kita taklah dia nak bat namirah. Lapa namirah. Namirah ni satu jenis daripada jenis lima. Atau bagai ia lagi muzahirkan dia sebagai ulang satu habitat. Sumia jadi nama dinama ini wadam dinama bizalik ai biwadil khas li khas. Siapa pun boleh nama wadam khas. Indah tasmiah boleh. Yani melazah untuk ilah kekhusus itu. Ada pun tiga tayin. Dinama ini wadah ni. Supaya dinamakan akal zalik. Zalik aibi dengan lapar zalik. Dia tu. Sebab apa? Dia nama wad'un khas li khas. Khas ni lapar, li khas mana? Lianna makna mawdu Allah. Makna khasan. Wa yasin. Makna yasin khas. Saya yasin. Buat doa. Mana doa khas? Iaitu Nabi kita. Wa alatu hanya wadah. Dan Allah istidar.
Dia kata Allah tidak. Dia kata Allah dia kata yang ni salah kata. Wadah tu salah dah itu. Okey. Lapa Yasin. Wadah pula kaya apa Yasin. Banyak dikhususi bagi tentunya tentu zat saya. Ini mana tu? Bila bawah tu aku kata lah pada dikhususi zatil Muhammad. Tapi kita tak ada lah ulama ayat tengok dalam Quran. Kalau terhakiki dia, kalau lain lagi di majah, kata dia wahazal qasm. Bermula ini kisah, jadi kisah mana? Buat mulkhah likhah ni. La syubhata, tidak ada syubhat. Wujud ibadat doanya ibadat dia tetap sah. Yang ini tidak syak pada adanya yang ini tidak sah jatuh sah lagi belum jatuh wakil nana dia dua benar-benar kita nak semua. Pertama, benda yang kita boleh ada. Tapi jatuh. Dia kedua, benda ni boleh ada. Tapi tak jatuh. Lagi dua. Kita nak misal tuan. Kita nak misal supaya tengok Nabi kita Tuhan. Ada jatuh tak jatuh. Dan kita nak misal benda yang boleh jatuh. Tapi tak jatuh. Bagaimana? Sebuah Nabi Musa nak ikat dengan baik. Boleh tengok. Tapi tak jatuh. Dia kira dah. Pada kira lagi orang. Dia keedahkan dia ada benda. Dia boleh jatuh tapi jatuh. So, dia benda. Dia boleh jatuh tapi tak jatuh. Dia jatuh dua. Kita nak bisa. Benda boleh jatuh tapi jatuh. Dia benda boleh jatuh tapi tak jatuh. Lagu mana? Suku orang mana? Zat orang mana tu benda boleh ada tapi jatuh. Dia ada. Lepas tu anak orang mana? Boleh jatuh lah tapi tak jatuh. Tak ada. Lepas tu
Benda yang boleh jatuh, jatuh. Dan benda yang boleh jatuh, tapi jatuh. Itu benda yang jatuh. Benda yang boleh jatuh, tapi jatuh. Itu lebih apa? Auto. Lebih mutu dah lebih kuat daripada benda yang boleh jatuh, tetap jatuh. Ni kita banyak hal ni. Ada benda boleh jatuh, betul jatuh. Saya tak buat. Ni dia kata, fi wad'i mesti ni. Wad' khah li khah ni. Masuk dalam wad' saksi. Jatuh. Sudah wad' dah. Seperti misal sebab, seperti kata saya. Itu yang misal. Jatuh dah. Tuhan nama jatuh. Apa nama kita diri ni? Kita wadang nama kita. Bagi kita. Ada. Kita wadang. Nama wadang dah. Panggil wadang apa? Itu wadang saksi. Wadang dua. Bagi besar. Saksi nama. Dua tu. Wa ama. Ada wadang nama. Minhu. Wadang ni daripadanya, pada ini wadang daripada wadang khaliqah ni ada kita wadang lain, wadang saksi ada. Kata dia, ada wadang naw'i minhu daripada wadang khaliqah ni, falam yazkuruhu mutakallim. Kadang ulama mutakallim tak ada. Tak sebut waduk naw'i bagi waduk khaliqah. Hanya sebut ulama mutaakhir saja. Kalau takallaf wal mutaakhir, berat oleh ulama mutaakhir. Ya. Baca-baca. Kita baca luar kabin. Fama selalu memisah mereka itu ulama mutaakhirun lahu baginya bagi watak naw'i daripada watak khaliqah. Dia misalnya ngajar lepas tujuh. Misalnya kata dengan misal padu. Padu dia kedai. Tapi bisa aja yang berdua la yakadu tahaqququ fil wujud. Tapi nak sampai pada ada. Hapi tak ada. Kalau ada ikan ada. Itu. Belahan Nabi Sa'ad tengok. Namisa wad'u khaliqah naw'i. Ini misal. Iaitu bosok wad'u di sorga. Alaman bibar apa alaih. Kita tak lalai. Yasin, Toha, Muhammad, Usman, Bakar, Umar. Jawab, dia baca apa? Tahu dia baca di mana? Alam kasiran yang banyak. Dia atas bagi anak dia tu. Anak dia jatah sore. Jadi nak baca nama Yasin, nama Toha, nama Bakar, nama sekedip
Tapi kaki jatuh, tak ada orang ni. Lagi ni. Bagi kita tak sama. Orang-orang itu nama bilang. Nabi kata nak nama kata nama ni. Dia kata, ni ada anak dah. Dia dah kuliah. Dia kata. Belah nak kata anak, dia dah kuliah. Sabar apa lagi dah kuliah. Nak jadi nawai. Dia nawai ni kena kena kuliah. Kalau tak ada kuliah, dia tak panggil nawai, jadi panggil saksi. Dia kata lah dah. Ayah pula dia kata, wadak tu. Aku wadak. Tiap-tiap merokat. Aku wadak tiap-tiap lapar yang merokat daripada huruf H. You know what yang bisa. Dia huruf C, dia huruf N. Allah ayah. Atau mana kelakuan ada ya. Itu. Asah huha. Huha di sebagai ke huruf H itu sedar ke huruf H terbaik mati ke. Itu kelakuan. Gimana gitu? Limtilalah bagi menunjuk atas anak tu. Anakku ini ada. Anakku ini, dan ni anakku ini, dan ni anak aku ini, anak aku tunjuk ni. Azar tu, dia mana Azar, dia boleh tunjuk kat tangan. Ni anakku ni. Dari tu tanya dia tu tahu. Tanya dia kau. Apa anakku ini? Aizak dia tu. Bihaisu yakau tadi dia. Taswis kira ada la yakulu murakabin minha wasin wa nun. Jakun dia. Jadi Allah bagi demikian zat itu kan. Kalau kata Hasan, buat apa? Hasanah, buat apa? Muhsinu, buat apa? Jadi, mana dia? Juga ada nak jadi pada nawai. Tapi, tak, kita betul satu nawai. Keluar tak. Tapi dia kata api. Tidak apa yang takut pada ujung. Tapi itu lama mudakat dia tak ada kira. Kira yang nama tak ada. Tidak ada. Kalau ada. Melihat iaitu makin hukum. Allah makin lihat iaitu iaitu Allah ni makin itu segala huruf. Hak ada pihak dengan mana pihak ikutlah. Bila bagi kerana PM mati ke isi pakai ke isi apa ke itu dia boleh buat apa? Dia mandah. Dia mandah hal. Buat segala isi boleh. Dia buat PM boleh. Kalau kita buat isi Hasanah. Kalau kita buat PM Hasunah. Nah. Kalau buat siapa? Muhsinah. Boleh buat apa? Ya, ini mana punya ada. Fahazal wadah, maka ini wadah, nak wadah kami.
Kalau wadah lagu tu pun dia kata tu, wadah tu kula tu. Panggil wadah nak. Sebab apa? Kerana wadah tu wadah. Orang kata ni. Lam ya'mudu fi. Dia tak. Amada ya'mudu. Ya. Sama dengan mana kau saja yang suruh. Dia sama dengan mana la hazar yulai. Dia sama dengan mana arada yuridu. Hasil ya'muduna hasil fi'lun qalbi perbuatan hati. Kalau kita kosa hati kalau ada ni pada arada ayat. Yani dia sengaja wadah fihi ay fi hadal wadah. Dia sengaja pada lapar itu tu. Ya. Nah, dia kosak lapar itu. Apa lapar itu? Lapar yang terbaik daripada hak. Dia itu. Syarat lapar tu. Syarat lapar terbaik daripada hak dan sehingga ya tu. Dia tak kena kita. Kerana wadah tak kosak dia pada ni wadah lapar tu. Tak kosak lapar yasin ke lapar toha ke lapar hasan tu. Dia kosak kata lapar yang susun daripada si dan bukan lapar. Bukan dia wadah jumlah lapar yang masuk di bawah. Bukan dia wadah jumlah segala lapar dia masuk lapar di bawah amin. Dengan wadah satu. Mana amin. Kullullah ruwak kabit. Termasuk bawah kulla mereka. Dia susun luar nak tak. Susun hewannya boleh. Ada dulu sehingga tengah nuduhan. Ada ada dia sehingga bukan kelagi boleh. Kau kan tak langgar. Masuk. Ngawadon satu kali wadon. Dan jadilah ni. Sabar. Wakana. Dan ini wadah ni. Nama wadah pun. Wadah dan dia kata wadah tu. Kalau boleh kabel. Dinamo wadah kualitas. Sebab apa? Orang panggil wadah nau ini kualitas. Sebab apa? Kerana mana masalah jadi belalak. Adanya dengan tentu. Kerana mana yang tentu. Ni. Allah ibni hala. Nanti. Cuma dulu. Kerana ibni hala tu ada maudullah. Kita tengok kita tarik dulu. Ala makna fi ta'wilin dia kata.
Jadi ibaratnya bari habtu. Habtu inna Allah makna mawdu'illah bita'wilin. Apa dia? Ya makna milah ngala ta'wil. Ya no, makna madalah ngala hakiki. No ya, makna milah ngala ta'wil. Bahala yang mula cuba kita kata laha laku kita bisa hanya tahu. Dia tahu mana manja sih. Maka mana aja dua, mana aja besar, nak bisa. Dapat. Aku lihat akasa lima dibaca kita dalam sejak. Dia ada kena tahu. Kalau kita nak baca mana hakiki dia tak lain. Karena lima yang tak baca kita lagi. Jadi kita baca mana lima itu dengan mengetahui yang tu laki-laki yang berani. Dia support lima. Dua kita ambil. Terima kita tahu. Badak tahu ini. Badak majak ngadu. Kalau dia kata makna maudulah, ni dia kata kita tengok dalam al-muwaddah lain makna maudulah ni ada berapa lagi. Tengok makna maudulah ilmu zihniyut. Ilmu mana dia? Kita nak tambah banyak ni. Wa innama kharijiyut. Ilmu mana kharij? Dia ada. Mana zihn dia panggil apa? Dia panggil mahiyah bizih. Dan dia panggil makna kalamiah.
Jadi dia panggil makna mafhum. Mafhum belaka. Khori dia panggil apa makna khori? Dia mesti ada makna khori, ada makna dia. Mana khori? Masada. Ya kalau makna dia. Mana khori masuk. Betul. Kalau mana lihin dengan mana khori tak pakai. Kata itu bahal. Saya kata nanti mah tamallah syirka wal kadhibah. Kalau kau bani itu makna itu betul. Asal tu. Okey. So, kalau makna khori ada, dia makna lihin dia ada. Kata ke wadah lapa bagaimana lihin. Mula-mula mana lihin. Yang wadah lapa bagaimana oleh hati. Supaya mana salah adalah hati kita, aku alam. Awal dong ya tu. Kata ke hilah, wadah bagaimana khori. Jadi, supaya mana supaya salah. Dia ada bagi sebagai umat sebagai khoriji. Bukan ada. Kata ke apa hal? Dia hatta bagi mana? Bagi mana? Tak ada tilik di kharik, tak ada di tilik saya. Kata mana dia? Min haitsu huwa. Wa hadza ini wa hadza al-khilaf. Ini hari khilaf. Wajah bagaimana khari, mana dihingga, wajah bagaimana khari ke, wajah bagaimana min haitsu huwa mana. Dia semata-mata anu. Tak ada malah pada mana dia, jadi tak malah pada mana khari. Ini kira pada sini. Bismillah. Jangan sialan. Di sini nakirah ni masih di sini. Wa anmal mu'arabahani. Ada puisi marifah. Marifah apa? Dalam dimiyah kita 5. Tapi hukum dalam kitab-kitab sah, marifah semua 7. Gapa? Pertama, isi Allah. Kedua, isi domain. Ketiga, isi mausul. Keempat, isi isyarat. Yang kelima, isi ada lillah. Dan isi dia jadi mudah pada isi marifah. Aduh bahabat nak lah. Ada bermarifah, setengah marifah, dia tak suka. Ma wudi'a bagi makna kharijin. Tak apa-apa. Karena kharij boleh tunjuk. Boleh tunjuk, boleh tengok. Hati-hati.
Bana ko ini. Gharik benar dapat nyahwasi. Ada wazihai benar dapat nyakli. Dia semua harta bagaimana lihai. Wazihai dipanggil idrak. Wal kharik dipanggil kata hakut. Ya. Sebab apa? Namanya zihai idrak. Idraknya hati. Zihai Golik tahakuk boleh tengok. Kalau benda ada boleh tengok dengan mata. Kita nak bisa. Kami sama nanti aku alung abang semaya. Bertakuk dana. Takut semaya umar ni. Kau kalau kita tengok. Jadi. Sampai dia kata, kedah ya. Wal masodak ma tahak koko alaihi mafud. Ma sadaka alaihi mafud. Ma sadaka. Mafud ada nanti dibenar dengan sadat dua. Karena masadah ni khasad minal mafud. Lagi pula juz'iyun minal mafud. Ani kita tidak. Karena zihai itu mafhum. Wal mafhum tahaqqaqa fil masadah. Masadah yani wal makna khariji. Dia kata ia Allah istiqar. Yang kedua, wada' i'tibar makna. Maudhu'illah dan i'tibar Allah itu jadi bagi tiga. Fa'alatu istiqarihi. Ya ada lapar. Tengah dia wada'. Apa dia? Tengok rapat kon, tengok hadaan diri dengan dia kata wajah tu. Kulah. Emo dia istirahat dengan jalan khusyuk. Apa itu? Jalan melazawatnya jika ke khusyuk. Khusyuk ada. Dia emo dengan jalan umum. Dia ada melazawatnya dengan lapar kulit. Dia kuliah dia dengan kulihnya. Keluar tu. Dengan lapar ia menunjuk akan dua melazah itu. Melazah khusyuk. Atah. Ya. Anak pun ini hada. Hada dia tunjuk orangnya. Habis. Sama dia kata apa di tiga itu baca dah saya. Dia kata la syabat sangafi janillah syakka fi wujudihi wa subudihi.
Tidak sah pada adan dan ada sabit dan pada jatuhnya. Pada wadah saksi. Karena lapar mudulah. Lapar wadah. Kepada banyak singgil. Dia melazah dengan tetap. Dah sakit. Pada ada. Wadah. Sah. Bagi sah. Dunia sah. Waqad takallama mutaakhirun ay zakal mutaakhirun gajal buga. Bagi misal saja benar. Kata dia wahal al-qismu. Kita baca lagi. Barulah ini kisah. Yani kisah wad'ul amli lil'an. Begitu. Kita baca dulu. Baca luar. Wada'an lil'an. Oh tadi wada' khah lil khah. Aja kedua wada'an lil'an. Iaitu baca makna ma'adullah kuliyat. Di melazah kulinya. Kuli. Mana kuli. Nam Isa. Ya Isa. Setiwaga dapat Isa. Tuan ni tawadak lapan sana mana apa? Ulama itu dia kata hayawan natik. Iya. Benda hidup ada fikir. Hayawan. Mana hayawan? Itulah tubuh mana ya? Muka bayar. Yang ni benda hidup tak benda ada fikir. Kiam. Tubuh mana kiam? Tak ada dari memang kelak kiam juga. Kiam ni kalau kita daripada kepala betul halang ni, kaki dia betul dengan bawah. Mana kiam? Pohon ni mana orang dia ada bunga. Dan ia tinggal bagi sekarang segini. Banyak segini. Modal pun sini. Intika. Ini lah. Wadah lapa insan bagi mana insan. Wadah bagi lapa hayawan bagi mana hayawan. Wadah bagi lapa dia bagi mana dia. Ya. Lapa bohong wadah bagi mana bohong. Sumiyah ni dinamakan ini wadah dinamo bizalik dinamo ngawadun amlil am. Apa? Kerana maudu'ullah am. Dia Allah istidaknya Allah ni umum juga. Kuliah. Wahalal kismu. Benda ini bagi. Yani wada'an lil'an. La syuhata. Tak ada syak pada jatuhnya. Pada jatuh, wada' saksi. Pada saksi jatuh. Benda itu boleh. Lagi dah jatuh. Ada dah. Orang sudah itimah dah. Seperti misalnya sebut ya misalnya. Misalnya bosan ni. Istiwadah insan. Maka ia didapat daripada ini kisah pada wadah nak jatuh.
wadaan. Kama zakat tujuh ulama takabur. Kama selalu dan memisah ulama takadimu baginya bagi wadaan lil'an bagi wadaan lain dia misalah bi'ayyaku dengan sebab kata dia wadah wadah tu apa seolah aku wadah tiap-tiap lapar susah daripada musnah dan musnah lain. Musnah dan musnah yang khala musnah lain baru kita yang dia yang belum musnah musnah yang khabar musnah yang khala ni Zaidun qa'iman ni hal tu adalah Qul huwallahu ahad Huwa Allah as-samad belum ada khabar yang musnah lah kalau bulah tak ada khabar tu mutada tu musnah lah khabar tu musnah. Kalau jumlah failiyah, failiyah dia di musnah, failiyah jadi musnah lah. Yang menyuruh ayat itu. Liyadullah. Ini dibahas pada bab istiqah. Supaya menunjuk tiap-tiap mereka daripada khabar dan mutada atas mata-mata sabit musnah bagi musnah lain. Saudara, Zaidun qaimun yakni sabit diri bagi dia. Allah annahu qadirun Allah Ta'ala wala. Yakni apa? Jadi subuh tergerak bagi Allah. Ya saja tu. Mutasabbat subuh yang mutlak. Mutlak subuh, jadi subuh yang terkait dengan tersebut. Kita tengok, kalau qaimun, kalau jalisun. Dikal lagi pada itu bah, dalam arti, negatif lah. Banyak kedua tu. Ya Hamad ada kau ada ada. Ham ada dua mak. Satu dia panggil hamlul muwata'ah. Yang kedua dia panggil hamlul istiqam. Apabila tiga jalan jumlah di dalam keadaan hadis dua. Pertama dia panggil jumlah ismiyah. Kedua dia panggil jumlah fi'liyah. Sama dia apa sebelah sama lagi
Kalau isi jamin, dia tu. Ini kena hama al-mukhorah. Kalau isi mustaq, ya. Kena hama istiqah. Siapa hama? Wahidah. Zaidul mubtada adil. Kalau kata adil, ada jadi muataan. Kalau kata Zaidul adil, wal musdai. Adilun ya man, ya istiqah. Adilun ya istiqah daripada yang oleh adil. Jadi dengan mana Zaidul adil, Zaidul adil. Sebab apa? Kerana adil ini, adil itu dia mana dia buat zat, dia bersifat dengan adil. Kalau itu Zaid itu zat, dia bersifat adil. Maka nasbah musna' bagi musna' ilah ni dia bagi dua. Ada kala harf, ada kala wajib. Ada kala kodeng, ada kala baru. Subhanallah Ta'ala. Itu semuanya. Inna sami'un basir. Allah berlakna sami. Apa maknanya? Allah. Yani nasubah dengar bagi Allah ni ialah wajibun lagi pula qadimun. Wal qadin la yadkhulu tahta zaman. Qadin yang tak masuk dua zaman. Tapi itu kalau dalam sebut Quran, kalau Allah sebut dia jadi musna' ilah dari Quran, ada musna' dia. Walau mullah fi'liyah sekalipun, kabur mana zaman. Kan Allahu sami'an bas. Adalah dalam ingat. Bila sedia ada baru dia. Kalau dia tak ada masalah. Ni tinggal lagi. Dan ada lagi apa? Dua al-wad'u al-liqa. Hadza ini kisah yang ketiga. Tabungan dengan amat akhir. Amat akhir tanya apa? Yaitu bahasa ada makna mudah juz'iyat. Juz'iyat yang banyak. Yang kita kala dia melazahkan akan dia, dan dia
Sama Mazhar akan dijejak banyak tu. Itu an. Lapaan. Mana kau? Dengan wajah lapakul. Jangan lah. Ya. Kena kata. Dalam apapun kata. Aku kata kan. Aku kalau duit ada banyak. Lapan, tiap lapar susahnya aku melalui bagi dia masuk. Baik, nak wajah kulit kulit kamu. Ingat tak ada pasal demakian kulit itu bukan maudullah. Maudullah juriak tadi. Tapi dia melalui banyak. Lakin tetapi wasitah di alat ni atas susi. Tetapi ada wasitah di alat yang menghadirkan demakai tujijak. Dia dimasak bagi tujijak belah mana misal. Dia misal seperti isi syarat. Kalau kita nak misal ekor-ekor. Dia isi domai. Dia isi maksud. Dia juga arah jauh. Bainah semua. Isi domai. Isi. Isyarat, isi domai, isi maksud. Arah. Dari program ini COVID. Apa makna ini COVID? Wad'ul am lil khas. Lepas wa takunul juziyat yunahluhatu. Dan ada lagi jatuh dia panggil wad'an istimadat. Baik. Wadah pujuriat istimah peristimaan mana dia agak. Jangan ni. Masalah kita dah. Wadah jamak dah. Istimah apa ke mana tu dah. Dia terkadang wadah diriya. Istimah dan diriya. Ada juga tu. Jawab istimah pada wadah. Istimah pada wadah. Ada pun dulu pada wadah tak istimah tak ada mana. Ini kita ada nakalannya dalam ni. Muhallilah. Atau bagai yang takir kerja ulama takir. Sehingga ulama takir hal takir ialah Syekh Abduddin. Syekh Abduddin. Dan Syaghi Al-Jani. Beda. Wal maudu'ullah. Kesebutakanlah mana? Maka maudu'ullah pada lapah hazan. Hazan ni isi syarat. Masalah nafsah. Huwa maudu'ullah hazan. Boleh. Boleh ni gilian ni. Hazan boleh tak? Boleh.
Hadza Bakar boleh. Hadza Umar boleh. Hadza Astaq boleh. Hadza Tanmik boleh. Hadza Kitab boleh. Hadza Huda boleh. Mana aja. Apa sebelum itu bayar. Jadi ia musyari lah al-masus. Yani musyari lah kata tu mana yang salah. Dia masuk. Dia dapatnya penjara ilmu. Kita berapa kayu berapa? Gimana? Faqad amkana al-wadi'. Tuh. Bismillah. Bismillah. Dia juga pula. Dia kata telah mukil oleh wadi'. Wadi' kau mata. Indonesia, kalau Allah. Mungkin wadi' berzal hati. Wadi' akan di hati. Hati masuk di hati dia. Hati surah tu. Bukan surah wadi' kepada. Belia al-lati dia tidak masuk ke wahasa. Banyak. Kalau kita kata napah ahli syurga, banyak. Dan lalu dia tak masuk di wahasa. Dia hendak dengan wasitah masuknya. Banyak sangat. Dia tak asal. Tapi dia istidak dulu dengan wasitah masuk, yang masuk dilihat di bawah pada amri kuli, kata kulu. Dia menghazarkan dia. Dia menghazarkan dia. Akan amri kuli il-wadi'. Dia menjadilah wadi' akan dia. Akan kuli. Dia memang akan dia. Kata dia. Kalau mungkin wadi'. Wadi' untuk pakai berapa? Mungkin apa? Mungkin bersama hati ia wadi'. Ilka ketika tu maulah. Akan dia bagi iya. Dia mana? Misalnya kalau pakai hati habis, pakai apa, apa banyak, maka dia wadah, dia ada, apa ada. Alati ia tak masuk di bawah asal. Ini tanda pada ia hati. Kalau hati dengan wasitah masuk, yang masuk ke dia, apa? Dia tu masuk dua. Jadi tak ada kuasa apa. Di bawah amri kuli. Amri kuli dia kata ni, hazah ni, isyarat bagi benda memperak. Apa-apa benda apa. Dia melalah pada akan amri kuli. Dia menjadi wadah akan dia. Jadi apa? Alat.
pada wada. Wawa dia kata wawa wada. Agak pada wada. Wawa wada ni mana? Pada misal kita ia telah pahala. Wal maudlah bila pahala. Dunia dia holek tak habis. Hadza ni hadis. Dipakai hadza, dipakai secara dia. Dipakai semata-mata mutlak. Boleh syarat hadza, guna berat. Jangan tanya jamak ya. Jam zakat, suatu zakat. Jangan tino. Musyailah dia isyarat dengan maksud dia tunjuk. Wal kulli al-mazdu, maka kulli hanya kata. Orang dia melazak ni kulli. Dia kata kulli. Kenapa? Kita ada masalah tu. Kalau dia nazarnya, diri hanya mana? Misalnya, kolik bakar. Itu diri aja. Kulinya muka apa? Muka bakar. Dia isyarat kepadanya. Dia tak ada wadah tu lah. Dia wadah diri aja. Masuk bawah tu, kolik bakar kamu. Dia nak tu. Maka kulit bukan wadah. Dia wajah diriat. Selalu dia wajah baginya diriat. Dinamakan ini wajah dengan demikian itu. Gimana? Wajah alil khas. Ini nama dia. Gimana dengan gimana? Sabar apa? Ilah. Karena mana mau terasa. Mana? Dunia. Boleh kakak. Dia ada istilah umum. Jadi apa umum? Jadi mutlak muzakkari musyari ilaih al-masuk. Itu ada istilah ini. Siapa kali barat itu kullu mufradin ganti tepat mutlak online baru pakai balkun ganti itu kullu mufradin muzakkarin musyari ilaih al-masuk. Dapat maka terwata di kulu badannya, dua tu ada juriak ada. Juriak masuk di bawah kulu. Dua tu berkondek apakan. Mati yang tu. Barulah dia panggil nama wad'un bil khas. Mutlaqun mufadi'an. Dah. Maudu'un lah khas. Jadi kullu jaz'in dia tu khas. Baru yang nama buat alil khas. Kata dia wahada. Dibanding ke sini tidak pada jatuh. Jatuh pada watak saksi. Watak nabi kama masalna setika Isa. Dapat azab. Ada berwatak naik daripada ini watak, maka tidak sebut akan dia ulang maka tadi. Jika itu tidak sebut akan dia daripada kisah pertama. Naik kata dia pakai yang sampai akan dia ulang ulama terakhir. Wajah walu dapat haduh ulama mutaakhir
pada wadzak murakkab al-khabari. Berkadar berkasyaf. Murakkab al-khabari ni murakkab mubtada khabar. Murakkab fa'il. Pada wadzak murakkab al-khabari masalan nak muka isyair alladhi ja'alahu yang jadiakan dia wadzak murakkab itu lemah takdimun bagi mutakid hatta semata tuan subuh. Yani subuh musna' libatul musna'illah. Ayu kalau bahasa dikata padanya kepada ini wadah, dia kata bahasa maudu bahasanya murakkab khabari di wadah dapat sakit di wadah. Makna dia juz'iyah dimakin suku. Betul. Apa ya? Kalau kita kata Zaidun qaimah. Zaidun diwadah apa? Begitu semua. Diwadah sabit iya begitu. Kalau kita Zaidun musallim. Ya. Diwadah apa? Dijai. Diwadah aduh. Sabit sebagai begitu. Ya. Bukan baca mustaqim, bukan baca lagi kulli. Bukan baca lagi dia. Ini perlu dipada. Juz'iyah dibaca dia yang masuk juz'iyah dah di bawah mutlak. Dia juz'iyah di bawah kuliah. Lagi pula juz'iyah di mana masadah. Karena mutlakul kuning itu mana memfaham. Wal mana akhasan minal mafhum yakha orang lagi pula dahilan fil mafhum masalah bani dia baca di dia bukan baca di kulit di masalah arwah al-qahlil am dikata bahasa baca bagi dia dua kita subur bukan dibaca bagi kulit malu. Itu panggil wadzak akhar. Kalau wadzak kulli itu dipanggil wadzak akhar yang am. Ini wadzak bagi kita ada piaga ni. Ya betul. Kita apa itu benda.
Ini apa juga. Tapi sekarang tu kita baca suku al-wadu'ul qadilan. Ini kita nak baca dua. Qauluhu dan adalah juz'iyat. Wad'ai juz'iyat, itimah juz'iyat. Tengok dalam. Tengok lagi. Ayat atau saya ni nyamai dalam kita lain dah. Okay, kita selesai. Dan lain lafzu semua lapa. Kad kada lapa kulliyan wad'an. Yani asal. Yani walau kulliyan. Wastimalan. Yani istimalan itu kulliyan. Soal apa insan waktu bagi tiap-tiap anak dan istimewa pun baca seperti ayat ada. Sudah apa insan mafhum dia. Mafhum apa insan mafhum mana dia. Baik nahu maka bahasa ia ada wajah. Bahasa wajah. Oke ya wajah. Hak ada yang melazah ini pada lapaisan tu. Yang melazah akan kota mustarak. Ini kita kira panjang. Kalau tak apa kita baca semula. Diwajah pada lapa insan ni. Lapa mustarak. Mustarak antara. Ni. Kisah. Antara Umar dan Malaysia. Antara bakar. Itu. Habis. Ni ya. Mustarak itu. Namisa Hamatara. Dan perbuatan ada kata dia. Jadi ibadah itu tu. Ini siapa? Maka ibadah itu tu ni di mustarak di dia tutup lagi tutup sunat. Ada kebahagiaan masalah itu. Suka-suka mustarak, suka wajib, suka sunat. Maka di mana wajib sunat mustarak ditutup. Ia tadi situ. Melalah padanya akhir koda. Itu koda mustarak. Baina afra. Antara afra sunat dan afra wajib. Betul. Dia istimewa lah. Suka di sini, dapat Isya. Isya itu mustarak di situ juz'iyat. Anak ada. Dia istimewa itu. Ini dia kata satu tiga. Istimewa itu. Dan satu tiga ada dia atas setengah abrak. Pada ketika lah. Tengok dia kau ulama Isya. Qalan nasu innan nasa qad jama'.
Nah di situ mana? Nu'ain istilah sunnah. Asal nah wajah kulian istimewa dirian. Dia juga melengkapi wajah itu atas pada masyarakat. Dan kada 8 juz'iyah wad'an istimewa bunyi. Homana 8 juz'u wad'an dan istimewa bunyi iaitu 8 syalah. Siapa yang salah? Upah is. Yasin diistimewa Yasin pada zat saya Yasin. Wadah pun tentu pada zat saya Yasin. Itu apa tu? Ila fa'in Allah ni diwajah bagi benda tertentu. Ada maka tanya bagi lainnya lain bentuk tak masuk dah. Yasin. Banyak tak masuk lain pada zat saya Yasin. Dan jaga ada wajah ni kulian. Dan wajah kulian tapi juz'iyah istimewa. Banyak. Orang panggil an dua masuk an al-maksud dan an al-uridu bil khusus. An ditaksihkan atau an yang dikandaki khusus. Wawa itu wadah kuliah dan juz'iyah istimewa. Dia tinggal bagi si marifah. Si marifah dia tinggal bukan marifah lain. Isi domain, isi syarat, isi mausul, isi ada nilai. Maka semua tu dia panggil kulian wad'an dan juz'iyah istimewa. Apa maknanya? Wa makna wad'ihi. Dia kata. Makna wad'. Wa makna wad'nya. Pihak. Ya. Mana wadaknya? Wadak lapar. Jadi wadaknya, wadak sore. Pihak pada lapar manipur. Enggak. Silakan. Wadak apa? Kulian, dikuli. Apa makna wadah kulit? Dalam nasibah. Annah ni khabar. Bahawa solat ta'akala wa ta'lahaza. Mana sama? Orang wadah dia ta'akala dia melazah dia pada mana zihir. Yang laga amran mustarakat ada wadah dia dengan apa yang mustarak bainal afra antara daga afra istirahat maknawiyan atau istiqamah. Ini baik panjang buah qauluhu
Itu istirahat maknawiyan. Buat itu. Buat tu luar. Kalau istirahat maknawiyan. Dia istirahat ada dua. Istirahat lafziyan sah. Istirahat maknawiyan sah. Buat tu luar. Kalau istirahat lafziyan. Kalau istirahat maknawiyan. Wahwa ta'addudul makna buat wahidin itu mutaralam ma'ruf. Bad bila mana? Mana dia ngawadak satu. Bikhilafi isra al-labri. Al-labri. Wahwa ta'addudul mana bita'addudil badai. Sekali kita mana? Bila kali mana bila anu di mana dolak wadok sali pan umma wadok pula itu terang lagi lalu selama satu wadok ya semua tak lapak ini seperti wadok Izzah wadok Izzah tu dia ada bagi ayawan nate. Maka ayawan itu apa julian atau banyak. Ini sekali badak tu. Itu dibagi istirahat maknawi. Tak ada dia istirahat maknawi ni kita uyah. Ta'addudul mana biwad'i wahidin. Nyalai kira lafzi itu ta'addudul mana bita'addudil wadok. Sekali mana ni wadok. Wah ni wadok lah. Wadok pula 10 mana 10 kali wadok. Oh ni 100 mana sekali wadok. Tak ada betul 100. Summa kama dia matayi lapa. Summa ta'ayyana lafzu laha. Kena situ lah. Ya. Kali itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma fan ya man huwa fi ilmihi daimun ya man huwa fi ilmihi muhitun ya man huwa fi ilmihi hamidun ya man huwa fi ilmihi munirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana bina bina ya rabbana bina Allahumma ya rabbana bina bina wa bina في قلوب عبادك وعزيزنا في نفوسهم اللهم وجهك الدنيا والآخرة
Pada hari mana? Hari Selasa. Selasa dengan